Dengan sambutan Hari Kebangsaan pada hujung minggu ini, semangatnya bukan hanya disemarakkan dengan kibaran bendera yang malah turut disulam ke dalam helaian fashion yang diinspirasikan daripada warisan dan alam semula jati Singapura. Wartawan kami, Patricia, bertemu dua pemilik perniagaan yang mengetengahkan identiti tempatan melalui koleksi tudung edisi khas mereka. Corak-corak bawang dan bunga cengkeh ditenun secara halus. Alunan motif lain juga mengambil ilham daripada teh tarik dan bubur pulut hitam. Koleksi tudung syarikat tempatan Tashkila dinamakan Sajian Singapura ini dilancarkan sempena menyambut ulang tahun negara ke-61. Kami tidak mencetak gambar makanan secara literal di atas hijab, tapi kami mengambil dua komponen ataupun elemen, iaitu warna dan juga elemen-elemen di tudung. So warna-warna seperti hitam, pulut hitam, hijau merah untuk belado, kuning untuk teh tarik dan gulai padang. Syarikat itu bekerjasama dengan restoran Rumah Makan Minang untuk memastikan fashion dan warisan makanan dapat bergaul sebati. For this collaboration, kita nak collaborate dengan food brand. Minang felt right because they are a heritage brand. Kami harap koleksi ini menjadi jambatan antara generasi. Apabila inspirasi daripada hidangan kami dapat diterjemahkan ke dalam rekaan fashion, ia membuktikan bahawa warisan boleh diraikan dalam berbagai bentuk, bukan sahaja melalui makanan tetapi juga melalui seni dan fashion. Daripada 500 helai tudung yang dijual tahun lalu, syarikat itu menyediakan sehingga 800 helai tudung tahun ini dengan tambahan pilihan jenis kain juga. Perniagaan dari rumah HBB Nain.co pula berpaling kepada alam semula jadi untuk koleksi Hari Kebangsaan tahun ini. Koleksi Rimba Singapura mengambil ilham tumbuh-tumbuhan tempatan seperti halia Singapura dan bunga kebangsaan Vanda Miss Joaquim. Untuk Hari Kebangsaan tahun ini, kami ingin mereka corak yang dapat menonjolkan keindahan negara kami. Pada masa yang sama juga tetap mengambil perhatian pelanggan kami. So kami bergabung dengan seorang artis tempatan yang bernama Farihah Samsul dan dia melukis corak bunga-bungaan yang setelah itu dicetak dan juga dinamakan Belantara dan Merimbun. Nain.co mengeluarkan produk dalam jumlah kecil bagi mengekalkan eksklusiviti setiap rekaan. Meski dengan permintaan yang meningkat berbanding tahun lalu, Cik Syairah hanya menghasilkan 50 helai bagi setiap pilihan tudung itu. Setakat ini, sekitar 80% produknya sudah habis terjual.